Capcay, ride of life. Hai, hari ni hari Selasa. Aku cedok macam biasa. Inilah kerja hakiki cedok. So hari ni bersama dengan aku adalah sebuah skuter Naga SYM Naga 155. Motor ni aku dikira walaupun channel dia adalah channel Plan of Capcay nama dia, tapi ada juga dalam skuter. Motor ni memang aku pilih untuk support motor gandam aku lah. Sebab motor gandam tu spek dah lain kalau nak buat cesok tu dah kata kan. So hari ni cedok kita macam ni. Untuk Naga ni nak cerita sikit lah. Naga ni tak ramai lagi player. So far tak ramai lagi player. Kedai pun dah tak ada lagi lah Naga ni. Tapi personally bagi aku lah, Naga ni memang shock. Serious shock. Top speed boleh pergi dalam, personally lah, sebab aku berat dan setiap sebab barang berat. So top speed yang aku pernah dapat adalah 128 km per jam. Itu DPS lah. Itu meter lah. DPS dalam sebab itu dalam 118, which is okay lah untuk skuter 155, which is dia bukannya 155 pun, dia 149cc, 149.6cc dia silap. Kalau tengok lagi aku dah tambah aksesori lah. Ini aku dah tambah windshield, aku dah tambah bar, aku dah tambah untuk nak buat dia macam spec off-road sikit lah. Okay, untuk siapa yang tak tahu, Naga, SYM Naga ni dia adik kepada SYM Husky. Enjin sama, suspension sama, beza tang body sahaja. Kalau tengok body SYM Naga Husky tu dia panjang sikit je daripada yang ni. Tapi Husky tu lagi rendah sikit. Kalau Husky tu 780 mm ketinggian seat. Kalau motor ni 800 mm, agak susah lah untuk yang rendah-rendah. Macam aku pun ujung juga lah, kena jaket juga. Buat apa nak yang 130. Untuk wife aku yang 148 memang betul-betul dia buat belly atas motor. Betul-betul ujung jari je. Itu pun sebab pakai kasut tinggi tau. Kalau tak pakai kasut, tisyak. Memang tak sampai terapung lah cerita dia. Satu kelebihan Naga ni adalah sebab dia pakai flat flatboard. Okay, flatboard ni kelebihan dia, kejap. Flatboard kelebihan dia, bila time santai, bawa santai macam ni, duduk position kaki macam ni, dia boleh ke depan. Kalau rasa nak menciluk, nak lenguh dah menuju macam ni. Dan kalau rasa nak bersantai macam depan TV dekat sofa, macam ni bawah pun boleh. Okay, itulah dia punya kelebihan. Dan biasanya tangki dia isi minyak dekat sini. Tangki dekat bawah lah. Okay, tangki dia kat bawah. Dan ini tempat isi minyak. Lagis dia tak besar lah. Yang ni aku tambah untuk letak cup botol air ke apa ke. Okay, motor. Okay, so aku dah tambah box belakang. Dan aku dah tambah crash bar. Okay, crash bar ni ada dekat Shopee lah kalau korang cari. Semua barang ni semua aku beli dekat Shopee. Okay, Naga ni yang kalau sekali tengok Naga ni, orang selalu jumpa aku, bang, ini EV ni bateri dia bertahan berapa lama? Oh, EV. Padahal dah nampak dah exhaust kat situ, EV lagi je. Ini dia design memang macam EV lah, tapi dia adalah motor internal combustion engine ICJ. Dia still lagi pakai minyak. Okay, tayar depan belakang 13 inci. Okay, tayar belakang memang lebar 130, depan 110. Okay, lampu depan
Okay, alright. Hari juga sebenarnya macam Suzuki ada orang cakap macam H2, Yamaha H2R, tapi aku lebih tengok dia lebih kepada Suzuki lah, Suzuki JSR ke JSM ke. Okay, windshield windshield ni aku tambah ada itulah. Okay, dia ada ABS depan belakang 2 channel, ada TCS yang paling best memang function lah, berfungsi dengan baik. Aku dah pernah tarik brake tu kau itu, brake belakang memang dia tendang balik lah. ABS dia memang aktif. TCS pun function, aku banyak kali nak tergelincir tapi TCS tu main peranan. Motor tak basuh ya, ini dah berapa lama tak basuh Okay, dia pakai keyless tenang Okay, keyless aku dah bawa tu. Aku ambil hari tu bulan 10. Wow, hujung bulan 10 2025. Ni baru bulan 1, 3 bulan dah 18,603 km. Memang bawa cedok kau memang tak bagi can kan. So far tak ada masalah, cuma coolant nak kena jaga lah. Sebab aku banyak kali check coolant tu biasa kering untuk dekat spare tank lah. Okay, untuk yang tak tahu, spare tank ni kat bawah lah. Okay, ni spare tank dia dalam ni, kat skru ni. Aku rasa ni dah hilang ni. Okay, buka skru ni, remote, then ada ni lah. Kau boleh tengok lah dia punya tu. Kebanyakan rider aku tanya dalam group, memang ada coolant memang kena sentiasa check. Sebab kena faham lah, motor ni engine kat belakang kan, dia panas. So bila panas, walaupun dia ada coolant, dia ada tapi tak macam panas juga. Maybe sebab belenjan kuat sangat kan. Sebab awal lain maybe 10,000 km tu mau 2-3 bulan kan. Aku sebulan dah 10,000 lah. Okay, so itu saja untuk hari ni. Dia pun dah masuk, aku nak pergi cedok dulu. So pandai kata ada apa-apa soalan berkenaan dengan Daga, boleh hit komen. Okay, boleh hit komen, aku akan try reply mana yang aku tahu lah. Okay, so far aku sangat puas hati lah dengan Naga ni. Serius ni, sangat puas hati. Cuma tu lah, sebab dia keluar tu serentak dengan VFE, so dia tenggelam sikit. Dan design dia pula design yang macam lampu pun ada satu kan. Lampu dia pun, lampu ni satu je. Kata kalau putar lain lampu ada 2 di kanan. So dia tak normal untuk 2025 ke atas lah. 2024-2025 it's not a typical design. So design dia lebih pada, kalau kau ingat BTS dulu, ingat tak BTS 200 SYM tu, dia macam ini cucu dia. Okay, so itu saja. Bye bye. Macam aku cakap tadi, anda kata ada komen, boleh komen kat bawah. Boleh tanyalah berkenaan dengan SYM Naga ni. Aku akan cuba jawab mana yang aku tahu, mana sebab secara lebih baik. Okey, assalamualaikum.